Jom ikut Mama ke D-Lab Family Drift Kart dekat Sunway Pyramid. Siapa yang dekat sini suka benda yang thrill tapi tak nak terlalu ekstrim, memang kena datang sini. Mula-mula Mama ingat go-kart biasa je, rupa-rupanya konsep dia memang fokus drifting. Diorang pun ada sediakan lokal untuk simpan barang. Sebelum mula tu, diorang akan terangkan sedikit tentang cara pemanduan dan keselamatan. Drift dekat sini bukan jenis nak laju semata-mata, tapi lebih kepada control kart, feel drifting dan enjoy bersama keluarga. Paling best, beginner pun senang nak main. Tak kisah first time ke, tak pernah main ke, still boleh enjoy sebab kart dia memang direka khas untuk drifting experience. Lagi satu, tempat dia indoor dan aircon. Lighting dia pula memang content friendly. Setiap corner nampak cantik untuk shoot video. Diorang ada leaderboard system tau, jadi boleh compete dengan kawan-kawan siapa paling hebat control drift. Kalau small kart sesuai untuk kids atau yang height 95cm ke atas. Oh ya, dari 23 Mei sampai 7 Jun, setiap pembelian satu tiket korang akan dapat 10 kali RM10 voucher. So jangan lupa download app dan cuba cabaran drift dekat sini.